Perempuan, kalau ada 1 kilogram emas, satu soalan yang selalu orang tanya ialah mudah ke nak jual balik emas sebanyak ini? Sebab bila nilainya dah mencecah ratusan ribu ringgit, sudah tentu tuan-puan nak tahu bagaimana proses jual balik dilakukan. Sebab itu sebelum membeli emas dalam jumlah besar, jangan tengok harga beli sahaja. Tuan-puan kena semak polisi buyback, harga jual balik, spread dan proses pembayaran syarikat yang tuan-puan pilih tersebut. Bagi pembelian besar, semua perkara ini sangat penting untuk difahami dari awal. Jadi, kalau tuan-puan bercadang nak kumpul emas dalam jumlah besar seperti 100 gram, 250 gram, 500 gram sehingga 1 kilogram macam ini, pastikan tuan-puan faham keseluruhan proses daripada membeli, menyimpan sehinggalah menjual kembali. Kalau tuan-puan nak tahu bagaimana proses nak beli emas dengan item yang sangat besar, tuan-puan boleh isi borang set up di bawah ini. Saya akan guide tuan-puan sebaiknya. Semoga bermanfaat.